Nama saya Siti Mariam binti Ibrahim. Saya adalah unit SAP and ERP Solutions buat pada masa sekarang lah. Dapat bekerja di Purwadata selepas saya habis belajar, habis diploma daripada UiTM lah. Kemudian masa tu saya masuk tahun 1993. 1 hari bulan 9, 1993. Masuk di bawah Pamaziah, Boskit 4. Masa dulu Purwadata, kalau bahagian sistem ni dia mengikut kit 1, kit 2, kit 3, kit 4. Mula-mula masuk buat programming RPG sebagai programmer. Dia bukan macam sekarang ni, dia bagi meja terminal. Terminal dia punya terminal tu hijau, AS400. Sistem AS400 programming RPG. Dia bagi kita orang terminal, so kita orang akan duduklah dekat terminal tu, and then kami masa tu kalau buat kerja based on apa yang SA bagilah, arahkan untuk programming. Memang buat program memang tulis program untuk apa semua apa ikut sistem yang user nak lah kan. Lepas tu tulis program, buat program compile macam itulah. Lepas tu dapat dia punya hasil apa semualah, memang based on sistem. Buat sistem yang user nak kan. Bukan macam sekarang. Sekarang ni kita buat SAP, sistem tu dah sedia ada, cuma kita config. Samalah, dia cuma based on config, tapi yang dulu punya kita create program RPG lah. Dalam AS400 dah siap apa semua, kita compile. Dia adalah due date dia macam biasa, memang due date dia based on pada SA lah. Masa tu saya di-assign bawah Cik Yahya Kadir. Apa yang diarahkan tu kita buat lah. So dia ada estimate masa dia siap bila, apa semua nak pakai bila, apa tu, macam tu lah. AS400 tu lama akak dalam daripada 1993 sampai tahun 2000 lah. Lepas tu mula diperkenalkan dalam SAP, akak masuk under service management. Konon-kononnya nak buat untuk Purwadata lah. Tapi masa tu Purwadata kan dia dalam 8 company kan, dia dikeluarkan daripada task force tu sebab Purwadata dikemudiankan kan. So akak masuk dalam service management tu tak jadi, and then dipindahkan masuk dalam PM sekarang lah, yang preventive maintenance, and then akak masuk dalam bahagian basic sikit. Lepas tu dah lama tu memang macam ketinggalan kan. Masa tu Mr. Sion bos basis tu, dia kalau boleh dia nak tarik akak bahagian basis, tapi Puan Fatimah tak bagi. So dia tanya akak masa tu dalam meeting lah, Siti, awak nak masuk bahagian mana? Masa tu ingat saya handle HR lah. Daripada situ masuk SAP HR, akak di-assign untuk buat projek yang projek yang phase 2 berapa ni? Phase 2 tu masa tu terlibatnya Balkes, SJS dengan PRSB ke. Itu memang akak di-assign betul-betul untuk buat sistem SAP bahagian HR. And then akak handle yang tu lah, support yang tu sampailah sekarang. Adalah perubahan apa semua sikit, mungkin kerja tu macam-macam lah kan. Position akak ada sampai satu masa tu di hold lah untuk jadi SAE tu, Allah alam lah dia punya tu. And then sampai sekarang lah, sekarang pun sama still handle bahagian SCM juga, bahagian operation SAP. Sebab kita bukan kita dalam sistem ni, kita mungkin kita dah diajar masa belajar dulu pun, kita dah diajar dalam sistem. Boleh insyaAllah benda tu tak adalah susah, insyaAllah lah boleh buat lah. Boleh sesuaikan diri lah, sebab kita dah masa belajar pun kita dah akak dah ambil dalam bahagian IT kan. So memang insyaAllah lah boleh adapt lah. Dia orang kata stres tu memang stres, tapi kita still boleh handle lah. Tak adalah kita rasa macam
keserangan. Tapi kalau kita ada masalah pun, team member kita sama-sama bekerjasama. First tahun 2000 kita kena orang panggil apa tu tahun tu yang nak bertukar pada tahun 19 Y2K tu. Itu memang tahun 2000 kan kita dimomokkan dengan macam-macam ini kan. Kami pun rasa benda tu. Sampai kami pun kena standby 24 hours yang berubah daripada 31 bulan 12 1999 kepada 1 bulan 1 2000 tu kan. Alhamdulillah okey, tak ada masalah. Tak ada masalah, sistem berjalan okey. Sebab daripada dua angka tu kan, 2 angka jadi 4 angka kan yang tahun tu kan. Yang lagi satu masa perubahan tax yang 6% yang arahan kerajaan tu pun memang bahagian sumber manusia memang struggle lah yang tu. Lah bahagian SAP lain dia ada konsultan dia. Kami punya ni kena fikir sendiri, tapi nasib baiklah dapat solution daripada pihak pengurusan apa semua. So untuk GST bagi SEN tu alhamdulillah berjalan dengan lancar juga. Itulah. Kreasi Pariwisata dalam SEM dalam human resource ni dia berkaitan dengan arahan kerajaan, akta buruh, dengan gaji orang. Itulah memang paling stres sebab gaji mesti by kru 25 mesti masuk. Kalau ada masalah yang dicarinya tim teknikal dululah. Itu satu, memang orang kata memang struggle lah sebab masa tu kita daripada nak peralihan antara sistem RPG dengan AS100 dengan kepada sistem SAP. Memang struggle lah sikit sebab user pun tak biasa pun semua kan. So memang kita support je lah. Tapi SAM memang struggle lah kalau time paling sampai nak bukan nak kata apalah. Time payroll tu kami memang kena standby sebab kita nak make sure sistem tu berjalan lancar, tak ada hiccup apa-apa kan. Sebab dia berkaitan dengan gaji orang. Sebab kita fikir kerja kita nak bagi kepada semua orang, and then kita untuk family kita. Masa tu tak fikir pun sebab seronok sebenarnya. Orang kata memanglah kadang-kadang bila dah stres tu rasa macam, tapi pada akak tak ada. Sebab akak seronok kerja tu. Walaupun kadang-kadang akak rasa stres, tak ada. Akak seronok pada masa tu memang okey lah sebab orang kata pengalaman jumpa dengan user macam-macam lah. Kita memang tahu pun user kan kadang-kadang customer always right kan. Tapi kita okey lah, tak ada masalah. Tapi nak kata struggle tu struggle jugalah kan. Biasalah kerja kan. Alhamdulillah paling manis dapat bonus sudah. Dulu-dulu kami ada family day, kami ada aktiviti sukan, end of year, kadang-kadang ada majlis annual dinner. Memang banyaklah kebaikan sebenarnya. Ada kenangan masa sukan tu, ada kenangan jatuh ke? Kenangan yang saya nak cerita, ada satu kursus tu kami dekat Pahang, naik Epsilon tu Epsilon tu. Kat Raup. Naik Epsilon tu dia punya under under military, tapi dia style memang military, tapi dia based on kita pada tu kita tak terfikir sebenarnya, tapi dia buat sebenarnya untuk kerja. Kita tak terfikir sebenarnya tu untuk kerja sebenarnya macam mana bekerja sama dalam pekerjaan sebenarnya. Tapi satu kita fikir pun pergi seronok pergi kursus betul-betul naik Epsilon tu kan, yang naik tangga tali tu yang ikat kat pinggan ni tali tu kan. Masa tu takut tau. Memang ada juga yang tim member kita sampai menangis-nangis sebab takutlah fikir. Adalah, tapi akak tak boleh bagi tahulah. Tim kita sampai menangis tau, takut. Akak pun masa tu takut nak naik kan, sebab yelah kita tak biasa kan. Tapi bila dah naik 2-3 kali sampai lupa dah pakai topi tu. Seronok punya pasal sampai lupa. Tapi sebenarnya kena pakai topi keselamatan tu. Tapi masa turun tu kita turun terbalik kan. Ni dinding, kita turun macam tu ke bawah tu kan.
Lepas kata, ya Allah, lepas tengok gambar tu, aku tak pakai topi. Kalau dulu programmer kena tulis dia punya kod-kod dia tu apa yang nak buat kan. Itu kena tulis. Lepas tu compile. Tapi dia orang cerita sebelum kita orang buat RPG tu, dia pakai sistem COBOL ke apa yang ada mesin besar tu. Tulis dia punya kod. Lepas tu dah siap petang, barulah pergi compile. Compile tunggulah pagi esok dia punya keputusan tu. Ada error, backilah balik. Lepas tu bila datang RPG tu pun dia dah senang sikit kan. Kita just tulis program, kita compile. Lepas tu dah dapat error, kita backi je terus. Banding dengan yang dulu. Lepas tu sekarang ni dia bila SAP ni lagi senang. Kita just boleh dalam COVID tu kita just mengikut business process apa dia yang semua company requirement apa semua. Benda kita config based on business process dia apa yang tu dengan report dia apa memang senang lah, dah tak payah nak fikir pasal tulis programming. Tapi yang buat programming tu still ada lah yang abang punya tu kan. Alhamdulillah lah, terima kasih banyak-banyak sebab Allah masukkan akak dalam perrataan ni. Sebab orang kata memang kita dulu ingat tak tahun bila tu kita kena yang under pemerintahan Dr. Mahathir tu, kita kena yang serangan ke under George Soros tu kita yang company semua tutup tu, perdata sebab dia di bawah FGV Group dia masih kekal bertahan. Memang Alhamdulillah akak dengar cerita luar kan semua orang tu kena berhenti, orang ni kena berhenti. Tapi memanglah orang kata sebab perdata ni orang kata staff dia bertukar ganti kan. Dah jadi macam universiti pula. Walaupun kerja dia kadang-kadang stres apa semua, tapi dia time dengan family tu dia ada apa semua. It's okay lah. Lepas tu kita ada lagi masalah yang COVID tu pun sama kan. Perdata ni pun still boleh still company dia tetap berdiri, Alhamdulillah lah. Susah tak masa COVID tu? Nak. Itu memang orang kata bila tengok orang luar kan kata rasa macam bersyukur sangat sebab bila kita dengar even company gagah dekat luar pun memang ada juga kan dengar cerita kan. Tapi Alhamdulillah lah perdata, Alhamdulillah. Semoga perdata kekal berjaya sampai bila-bila. Daripada generasi ke generasi. Akak pun dah tak lama, akak dalam 5 tahun lagi je. Untuk generasi perdata ni, sebab sekarang ni orang kata zaman dah millennium kan. Teknologi maklumat pun makin canggih. Kalau dulu kan kami tak guna telefon, kemudian dah guna telefon telefon pun dah canggih-canggih. Asal dulu telefon pakai Nokia. Untuk challenge lah untuk generasi baru sebab supaya perdata ni kekal memang kena ikut dia punya teknologi kat luar tu kan. Ada soalan sampingan Kim. Ni handphone yang keberapa? Sepanjang duduk puasa. Asal dulu telefon besar tu, yang Motorola tu. Motorola yang ada lipat tu, yang besar gabak tu. Orang kata buat baling ayam pun. Yang cute-cute nanti kan. Kami dapat yang besar tu. Dan tukar besar tu dapat pula telefon apa nama telefon tu. Tak ingatlah nama dia. Sebelum tu Sony Ericsson. Bukan Sony mahal. Apa nama telefon tu tak ingat dah. Tak ingat lah telefon tu. Tekan-tekan ke masa tu? Telefon tekan-tekan tu. Nokia. Bukan Nokia pun mahal. Oh, Nokia pun mahal. Nokia macam Apple sekarang. Masa zaman tu. Masa tu yang 3310 Nokia tu, itu memang Nokia canggih lah. Kalau orang dapat beli Nokia tu Orang kaya lah. Ericsson. Mahal, Ericsson mahal. Sony Ericsson. Ericsson yang Motorola, Sony Ericsson pun mahal. Samsung tak ada lagi. Tak ada yang ni. Motorola Atto. Asal wasilah dulu ingat tak bibi. Pager lepas pager tu baru dapat phone yang besar tu. Paging tu yang best, itu yang paling best. Tak. Bukan perdata sendiri punya lah. Kemudian yang
Yang kan sekarang kan ada juga orang perkenalkan dengan bip tu. Itu kan dia ada, kita kalau kita urgent kan kita call nombor tu. Sila call saya apa urgent kan. Orang yang terima mesej tu akan call kita lah. Pakai public phone. Lepas tu dapat Motorola. Motorola tu pun kira orang kata, tapi masa Motorola tu tak ada lagi line internet. Mula naik line internet dapat kat handphone ni tahun 2010 bukan. Kat ujung tu lah. 2012 yang dapat internet. Itu pun internet masa tu tak boleh nak beli, mahal. Memang mahal, memang tak mampu nak bayar. Bukan macam sekarang lah. Kira you all sekarang memang senang. SIM card besar ni. SIM card dia besar. Besar kad. Dia daripada SIM card besar pun kecil lepas tu besar ni guys sekarang. Tu kalau bentuk kad tu kita boleh keluar dari Tak. Dia tak boleh patah. Dia punya tu besar. Lepas tu dah dapat sebab tak boleh nak pakai line memang mahal. Lepas tu Selcom mungkin masa tu dia nak masuk, dia nak perkenalkan dia punya line kan. Itu yang Purata, dia masuk kat Purata kan, dia banyak masuk kat company kan. Kita orang ambil under line Selcom. Jangan lupa Purata dia bagi kita tab. Tab Samsung Purata. Itu yang best juga, Purata ada bagi tab. Tahu bila? Tahun berapa tu? Tak ingat. Tahu bila. Masa tu dekat Wisma. Dalam dia Yang tercanggih. Samsung. Selcom masuk and then dapat tab Samsung. Itu Purata bagi hadiah lah. Banyak Purata bagi hadiah sebenarnya. Datang dinner tu pun sama dapat dia punya cabutan bertuah pun banyak. Saya doakan supaya Purata tetap gah di dunia and then semakin majulah. Semakin maju sampai bila-bila. Kekalkanlah Purata sebab kita company Purata ni company Melayu. Rasanya dekat Malaysia ni orang kata boleh bilang dengan jari lah. So kalau boleh untuk generasi yang akan datang ni, jagalah Purata sampai bila-bila. Kita boleh banggalah, kita banggalah Purata kita ni orang kata di Malaysia pun gah juga kan. Moga boleh gah di dunia lah juga dia punya tu. So untuk generasi yang akan datang ni, jagalah. Saya dah pernah rasa daripada Purata yang zaman inflasi ke apa, ekonomi yang yang gawat tu kan. Company luar semua tutup tapi Purata still lagi boleh berdiri. And then kena pula COVID pun, alhamdulillah Purata still lagi boleh berdiri. And then sekarang ni untuk menghadapi cabaran yang akan datang ni pun, semoga Purata terus boleh berdiri sampai bila-bila. Selamat menuju 40 tahun Purata berjaya. Terima kasih Purata.